tadi soalan daripada Dr. Azman, dia kata apa tamadun kan, Melayu, BC dan ED. Sekarang kita pergi kepada alam BC ya. Alam BC kalau kita tengok ini daripada catatan Sungai Batu ya. Sekiranya 788 itu teori yang telah dijumpai oleh Prof Mokhtar itu bermaksud kita sekarang dah tahun 2023. Jadi 2023 kita campurlah dengan 788 itu. Ada lebih kurang 3,000. Maksudnya di sini, kalau civilization Greek itu, dia bermula 3,000, dia buat kat sini kata 3,000, maksudnya kita sebelum Rom sesudah itu, tapi kita di antara ini. Tetapi kenapa dalam catatan dunia tidak ditulis bahawasanya Kedah Tua ini merupakan tamadun awal dunia? Tidak ditulis. Ada beberapa sebab. Pertama, sebab kita dijajah. Yang kedua, disebabkan kita apabila kita dijajah, kita lemah. Lemah dari sudut pentadbiran. Lemah dari sudut memberi pendapat. Lemah dari sudut mengatakan ini aku punya. Letakkan juga bangsa aku di dalam ini. Kita lemah. Sebab kita dijajah. Pemikiran kita sudah dikawal. Kan tadi takrifannya, apabila mengawal pemikiran. Intellectual terrorism. Saya namakan ialah intellectual terrorism. Dia memanipulasikan kita punya kebolehan akal. Dia meletakkan kita supaya personality kita menjadi rendah diri dan sebagainya sehingga kita tidak mampu untuk bersuara. Tetapi tok nenek kita tidak begitu. Tok nenek kita dulu, kalau dalam beberapa catatan, ada menyebut bahawasanya mereka itu telah berhijrah ataupun telah berlayar di lautan-lautan besar dan mengalahkan Greek dan Rom. Ini disebut dalam beberapa buku catatan dan jurnal-jurnal ilmiah. 1000 BC, dia ada sebut millennium, first millennium. Maksudnya 1000 BC. Kalau dia kata second millennium, bermaksud 2000 BC. Third millennium, bermaksud 3000 BC. Ini bermaksud orang Melayu sudah wujud semenjak 1000 BC lagi. Sebelum 1000 tahun kelahiran Nabi Isa AS, orang Melayu pelayar yang hebat. Mereka telah pergi berlayar di kawasan-kawasan yang di kawasan Eropah. Mereka ini lebih mahir daripada Greek, lebih mahir daripada Rom. Saya ingin kongsi sesuatu di sini ya. Disebabkan saya buat research, saya melakukan research dalam bentuk yang saya microhistory. Walaupun saya bilang bahasa, tetapi saya bilang bahasa historical linguistic. Jadi saya menyentuh tentang microhistory, tentang kajian saya daripada atas lagi. Daripada Nabi Adam dan seterusnya turun ke Ummah dan seterusnya Anbiya. Jadi kita dapati, kita jumpa data-data bahawasanya Greek itu ada yang pseudo, ada yang palsu. Mereka telah melantik lebih kurang dalam 20 orang ahli sejarah dan benda ini telah terbongkar apabila salah seorang daripada mereka, ketua mereka memberitahu mereka telah menipu. Mereka telah menipu dengan membuat acar dan mencipta sejarah di Greek itu. Memang ada kesan sedikit sahaja, tapi mereka membesar-besarkan itu. Dia mengaku dia menipu selama 12 tahun. Daripada 1976. Sehinggalah dia mengaku, ada keluar dalam surat khabar dan sebagainya, saya ada simpan keratan itu, mereka mengaku mereka menipu. Ada kenyataan itu. Dan kenapa mereka menipu? Kerana mereka ingin mencipta artifak. Kadang-kadang artifak ini susah nak dapat untuk membuktikan, meletakkan negara anda atau bangsa anda di tempat yang selari dengan tamadun dunia, terpaksa mencipta artifak. Satu. Yang kedua, anda mengakui, bangsa anda mengakui bahawasanya artifak itu merupakan artifak yang genuine. Dengan anda sendiri meletakkan tarikh, carbon dating dan sebagainya. Itu salah satu dari pseudo history. Dan itu berlaku di Greek. Tetapi kita yang dijumpai di Kedah Tua ini oleh Prof Mokhtar, itu adalah genuine.
Orang Melayu ini dia jujur tau terhadap bangsa dia, terhadap diri dia. Sebab itu dia kadang-kadang kena tipu. Orang Melayu, sikap orang Melayu jujur, dia tidak menipu. Jadi kalau dah jumpa dia bukan dia sendiri yang meletakkan tarikh itu, tapi dia bagi pada orang lain, bangsa lain. Kajilah aku jumpa. Orang lain bukan begitu, orang lain dia sendiri yang kaji. Bila kita terlalu jujur, kawan-kawan yang sekitar kita ini, yang bangsa lain mempertikaikan. Mempertikaikan kejujuran kita itu. Tetapi yang tak jujur tu tak dipertikaikan pun. Itulah dunia. Ya. Okey, back kepada ini. Jadi di sinilah ya. Dan Funan itu 2000 dia buat sini. Sebenarnya peta kuning yang saya tunjuk tadi dia terlalu dia buat terlalu sikit tau. Sebenarnya lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Maksudnya di sini Sungai Batu adalah tamadun tua kalau berdasarkan kepada penemuan itu.